Dengan segala hormatnya, dipersilakan YB Ang Swee Lim. Kita boleh takbir tak? Takbir. Boleh? Yang saya hormati saudara pengerusi majlis, saudara Musannif Abdul Rahman selaku Timbalan YDP PAS Kawasan Bera. Yang saya hormati saudara Ustaz Sulaiman Muhammad selaku YDP PAS Kawasan Bera. Yang saya muliakan saudara Mazlan Aliman selaku Presiden Anak merangkap AJK Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, seluruh pimpinan keluarga besar Pakatan Rakyat khususnya PAS, PKR dan DAP, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, wak-wak, mbak yu, kakang-kakang, salam sejahtera. Kabar Napa kabar? Napa kabar ke waras? Baik. Kewe ada tongbal, daja wansang hao. Wanakam. Pertama-tamanya saya memanjatkan rasa syukur alhamdulillah. Pasal iki bengi kita iso ketemu nang kene. Iki yang pertama kali teko Feda Puru niki, orang pernah teko. Iki bengi. Kakangku iki Aliman. Nyalo teko kene. Pasal apa dia ngomong nang Feda ke akai bate-bate riko nang kene. Mau nyong melepus kok kono. Tadi saya masuk dari sana, ono bate-bate skos Kincan. Ada kawan-kawan dari Skincan. Daripada yang dulu lah duduk di Skincan, Paling 4, Sungai Haji Rorani, kawasan kawan baik saya, siapa dia? Sungai Panjang, Hel Toyo. Ada kawasan kawan baik saya, Hel Toyo kawan baik saya, kawan dan lawan sepanjang zaman. Kalau dia Presiden Jawa Negeri Selangor, saya Timbalan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya sempat mengupas beberapa isu yang terkini, ingin saya sampaikan satu perkara yang penting. Tahun ini tahun naga air. Naga air 60 tahun baru sekali putaran dalam kalender Cina. 60 tahun baru sekali. Maka ada seorang tukang tilik. Tukang tilik. Dia mana ini feng shui lah. Orang Cina ngomong feng shui, sifu. Dia ini sampai awal tahun ini dia buat satu tilikan. Satu tilikan. Tilikan ini adalah mengenai berkaitan dengan hara tuju masa depan dan bagaimana suasana dan senario politik pada tahun 2012 tahun naga air ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, wak-wak, mbak yu yang saya hormati sekalian, walaupun saya tahu tilikan ini orang Cina percaya, tapi orang Islam kalau tilikan ini sekadar dengar boleh. Sebab apa? Ini dia ada unsur-unsur syirik, ada tentang dengan hukum syarak. Setuju tak tidak? Jadi dengar boleh. Kalau tidak percaya sangat nanti terpesong akidah. Payah pula. Nanti dia putusan tuduh ini Skincan Muslim, pesongkan akidah orang. Nanti berat saya. Berat. Jadi tindakan ini daripada Master Feng Shui ini, beliau dah buat satu tindakan dalam masa sejam dan dia kira, orang Cina dia ada kiraan tu. Tahun ini apa nasib dia. Dan dia kira nasib Perdana Menteri kita. Nak tahu ke tidak? Nak tahu ke tidak? Nak juga. Ada ya. Perdana Menteri kita siapa? Najib. Satu Malaysia, satu Mongolia. Bagaimana masa depan dia kirikan tersebut dengan hala 7 negara. Dia beritahu di surat khabar Cina secara terbuka. Dia beritahu tahun ini dia nasihatkan Najib, satu Malaysia ini, jangan ada
pilihan raya. Ojo ngangguk gawe pilihan raya tahun iki. Jangan adakan pilihan raya. Kalau kamu tidak juga adakan pilihan raya, percaya kamu tersungkur. Ini feng shui yang cakap. Betul atau tidak? Saya tak tahulah. Tapi tuan-tuan terpulang sebab ini ada berkenangan dengan akidah. Tapi setakat mukadimah boleh lah. Setuju tidak? Ini feng shui di Suaka Cina yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berbalik tentang isu yang penting ini. Baru-baru ini, beberapa hari ini saya nampaklah suara khabar. Sekarang ini, maklumlah tuan-tuan, TV ni, TV 3 suku ni payah. Tambah pula utusan meloya. Berita hairan. Sekarang ni, saya tak beli utusan meloya dah. Ada kawan saya tahu apa berita dia. Sebab apabila saya berhenti isi minyak, dijual di stesen Petronas, saya tak beli, tumpang tengok kejap. Sebab saya tak nak bayar RM50 mahal. Benda fitnah banyak tak boleh beli, berdosa sangat. Jadi saya tengok sikit-sikit kebelakangan ini, dalam beberapa hari ini, isu yang panas selain daripada yang dikupas oleh Saudara Maslan Aliman tentang Feda Global Venture ini, isu yang panas adalah serangan terhadap Dato' Sri Anwar Ibrahim soal beliau menggunakan kenyataan tentang Israel. Ada tidak? TV3 tiap-tiap hari Khairi cakap, Najib cakap, Mahyudin Yassin cakap, macam-macam dia kata kita sokong Israel, Anwar sokong macam-macam. Nak pelagakan Tok Guru dengan Anwar, nak porak-perandakan Pakatan Rakyat. Oh, macam-macam serangan mereka tuan-tuan. Tapi saya nak bagi tahu, saya sebagai bukan Islam. Sebentar tadi ada saudara yang YDP Ustaz Sulaiman, dia cakap saya punya wang kape. Memanglah saya setuju kape lagi kan. Tapi saya nak tahu pandangan saya, persepsi saya dalam konteks kes bersekongkol dengan Israel ini. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, yang sebenarnya bersekongkol dengan Israel tidak lain tidak bukan adalah UMNO Barisan Nasional. Kenapa saya tuduh begitu? Kenapa saya tuduh? Ini fakta dia. Kita berhujah kena ada fakta. Malaysia sebagai satu negara Islam, ini kita setuju. Kita anggota yang penting dalam OIC, Pertubuhan Islam Sedunia. Kita pernah jadi pengerusi OIC. Kita mengikut terunjuk Amerika. Palestin, dunia negara Palestin pada tahun 2006 ada pilihan raya. Ada pilihan raya Palestin, di mana gerakan Islam yang ditunjangi oleh Hamas menang pilihan raya. Seperti di Malaysia, PAS, Parti Islam se-Malaysia menang pilihan raya. Itu contohlah parti Hamas. Parti apa yang kalah? Fatah. Parti Fatah yang kalah. Tapi Malaysia sebagai negara Islam, Amerika tidak mengiktiraf Hamas. Maka Malaysia ikut terunjuk Amerika. Kita pun tidak mengiktiraf Hamas. Sedangkan rakyat yang berundi, yang pangkah Hamas, tapi kita tolak gerakan Islam. Ini Malaysia. Itu satu. Keduanya, Parlimen telah meluluskan belanja sebanyak piro. Piro. 77 juta yang didedahkan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Beliau digantung, dihalau keluar dan digantung. Beliau digantung, Hasmin Ali digantung, dan berapa lagi yang digantung. Soal apa? Beliau dedahkan Malaysia menggunakan wang rakyat sebanyak 77 juta untuk menaja, mengundang, mengupah satu juru perunding, nama dia APCO Worldwide, untuk nasihat kepada Perdana Menteri selain daripada Rosmah. Apa Worldwide? Ini yang berpangkalan dengan Zionis, ada kaitan dengan Zionis, dengan Yahudi. Malaysia upah, ya, kita lantik dia sebagai penasihat. Siapa? Najib Tun Razak. Adakah saya fitnah? Cari laporan di Parlimen. Ini betul. 77 juta termasuk wang pembayar cukai rakyat di Perak
Zionis Yahudi. Untuk apa? Untuk lantik mereka sebagai penasihat. Umpama apa? Kalau kita bayar duit kepada syarikat Yahudi, maknanya kita bukan saja bersekongkol, kita membagikan duit kepada mereka supaya mereka dapat membekalkan senjata untuk serang rakyat di Palestin, termasuk perempuannya, yang adik-adiknya, yang kadang-kadang mereka bunuh. Ini dosa besar, tuan-tuan dan puan-puan. Setuju atau tidak? Tuan-tuan, ini isu yang lebih besar. Saya nak bagi satu pantun untuk orang yang buat kerja macam ini. Pantun Jawa lah. Kembang kantil, kembang konoko. Bunga kantil, bunga kenangga. Ada gawe hiasan karo mbak dondo. Gawe hiasan karo mbak dondo. Buat hiasan untuk si jendela. Kembang kantil dengan bunga kantil dengan bunga kenonggo dibuat hiasan untuk si janda. UMNO kalau Israel memang bodoh. Aku worldwide kau gawe konco. UMNO dengan Israel memang serupa. Aku dengan worldwide pun boleh jadi kawan baik. Ini yang jadi masalah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi soal siapa bersekongkol dengan Israel ini, dalam soal Hamas kita tak iktiraf, dalam soal APCO kita bayar duit. Bukan saja tuan-tuan bayar, saya pun bayar, yang kafir pun bayar. Saya tu berdosa bersama. Cilaka pula. Saya tak maulah sebab kalau hari ini kita buat dosa yang besar ini, hari ini you boleh terlepas di dunia, you kena jawab di akhirat. Berat, tuan-tuan. Sebab apa saya tahu perkara-perkara ini? Bukan saja DAP sudah ditabiah oleh PAS 3 tahun dalam Pakatan Rakyat. Bagi tak sekiranya pemimpin PAS, kawan saya selalu belajar dengan siapa? Tok Guru Ning Aziz. Belajar dengan siapa? Dr. Rani, yang berhormat Dr. Rani Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor merangkap, Adun Mero merangkap lagi Ketua Kumpulan 52. Kenapa Ketua Kumpulan 52? Dia Ketua Kumpulan 5 kaki 2 inci. Saya timbalan. 5 kaki long inci wae-wae. Wonge cendel-cendel lah. Dan saya nak bagi tahu malam ini, saya minat belajar Islam sebab saya duduk rumah saya di Shah Alam, tuan-tuan dan puan-puan, di Seksyen 7, satu baris, satu lorong dengan siapa? Saya satu karya dengan Mufti Negeri Selangor sekarang ini. Satu karya. Rumah saya dengan dia, depan-depan rumah ya. Kalau betul nak sampai Nabi Surah, saya bukan Islam lah. Kalau lah. Satu karya tu. Mufti Negeri Selangor, Dato' Tamis, batirku. Selalu jumpa, kabarewa. Jadi tuan-tuan dan puan, mutakhir ini politik tanah air panas. Bab isu Israel minta UMNO, hentilah, tak payah cakap lagi. Jangan mendudah ke langit, kena muka sendiri. Soal berdagang dengan Israel, dengan apa sawitnya, dengan apa perdagangannya di Pelabuhan Kelang, semualah payah sangat. Tak perlu lagi lah kamu nak putar belit lagi, tak perlulah. Dan sekarang saya masuk dia ketiga, dia ketelu malam ini. Mutakhirnya politik tanah air panas sebab Najib semakin hari semakin gelabah. Saya beritahu Najib gelabah, cemas. Barisan Nasional semakin lintang pukang. Kerana apa saya kata begitu? Orang kata ini sekincan cakap sombong. Barisan Nasional kok boleh gelabah? Kan kuat. Iya, memang dia kuat. Dulu kini, tetapi tidak selamanya. Wah, dia kuat dulu kini saja, tapi sementara waktu, insya-Allah pilihan raya akan datang, lingkup mereka, tuan-tuan. Dan saya nak nyatakan di sini soal apa? Beberapa perkara saya nak nyatakan. Kenapa saya kata mereka tak kuat? Kenapa saya katakan mereka tak kuat? Satu, komponen dalam Barisan Nasional bergaduh siang hari isu bengi gaduh wae.
UMNO bergaduh. UMNO nanti saya kupas. MCA. MCA. MCA itu make Chinese angry. Mau cari angpau. MCA mau cari angpau. Ini parti sudah tak ada masa depan. Orang Cina nampak MCA sekarang meluat tweet. Bukan saya cakap tak percaya tuan-tuan, boleh pergi Teriang. Sini dekat Teriang. Lagi 2 kilometer berapa kilo sampai Teriang. Tanya kepada Teriang, orang-orang Teriang, Cino-Cino orang Teriang. Mata agak sepek kayak nyong. Mata kecil-kecil sepek macam saya lah. Ramai Cina ramai yang sepek. Tak apa. Tapi walaupun mata sepek tuan-tuan, Teriang ini sudah 5 penggal bahawa di PAP kita sudah tolak UMNO Barisan Nasional MCA lama, betul atau tidak? Dan orang Cina bukan saja di Teriang, di Bere, di seluruh Pahang sekarang, di Kuantan, di Gebeng, di Johor, dari Johor hingga ke Sabah, Perlis, Selangor. Cina nampak MCA dalam kepala dia satu saja, angpau dan fulus duit, kasa duit PT kerja Kelantan PT PT duit. Itu kenapa saya kata MCA begitu. Mereka bergaduh dalam MCA cosoleh dengan orang fikir dulu kerana dasar perjuangan, kerana nak menegakkan satu negara yang lebih adil. Tidak dong, orang mereka bergaduh kerana jawatan dan pangkat, kerana fulus mereka bergaduh. Wika Siong, siapa dia Wika Siong? Timbalan Menteri Pendidikan, berangkap ahli parlimen air ireng, air hitam. Wika Siong, Johor ni tak jauh, Johor bergaduh dengan orang tiket, dengan ketua wanitanya. Dia bukan Syarizat, ketua wanita MCA dulu siapa? Chow Mai Fen yang tepi mata, menangis dalam sidang abah. Menangis dua, satu lelaki nangis, perempuan menangis. Aku ingat nangis mati pak ke mati mak. Tengok-tengok bukan menangis kerana hendak hilang jawatan, bukan kerana perjuangan. Ini dia MCA sekarang. Dan lebih teruk lagi MCA sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Presiden satu bab. Presiden saya tak nak kepala presiden, malas. Satu bab, tak baik, saya tak nak lah. Saya nak nyatakan rasuah dalam MCA dengan fulus ya, umpama tayi dengan kentut, tidak boleh dipisahkan. Dia bukan au dengan tebing, tayi dengan kentut. Masya Allah. Saya bagi 2 contoh dalam MCA. Sebut 2 bulan yang lepas, kalau tuan-tuan baca surat khabar, Presiden, bekas Presiden MCA, siapa dia? Tun Ling Leong Sik. Merangkap bekas Bantan Menteri Pengangkutan Ling Leong Sik. Beliau didakwa ke mahkamah kerana kesalahan apa? Penyelewengan, salah guna kuasa, rasuah. Di mana? Kes bersabit dengan Portland Free Zone, zon darangan bebas pelabuhan Kelang. 14 bilion. Melibatkan wang rakyat semaya 14 bilion. Zon darangan bebas. Kesalahannya apa? Menipu Perdana Menteri. Siapa yang dia tipu? Tun Dr. Mahathir Mohamad, Bantan Perdana Menteri kita. Dr. Mahathir Mohamad dia tipu. Ini dalam mahkamah, bukan saya cakap. Ini mahkamah cakap. Ini sekian tak mau fitnah. Sebab dalam Islam, memfitnah itu lebih bahaya daripada membunuh. Saya tak fitnah. Ini fakta. Setuju tuan-tuan? Dakwaan itu, kesalahan tersebut menipu Perdana Menteri. Maknanya Tun Ling Leong Sik tipu Tun Mahathir, Tun Cina tipu Tun Melayu. Apa macam lah ini tuan-tuan? Ayo yang nadi.
Bayangkan kita angkat Mahathir sebagai Perdana Menteri bersama jemaah menteri dia. Cerdik pandai semua, kononnya boleh ditipu oleh seorang Cina. Tak malu ke kita? Malu. Wah, macam ni kita tolak. Setuju tidak? Itu satu rasuah MCA. Kedua lagi, contoh kedua MCA, mau cari angpau. Bekas Presiden MCA merangkap Menteri Pengangkutan juga. Siapa dia? Tan Sri Chan Kong Choi. Tuan-tuan di Perak Purun lebih pandai daripada saya. Memang cerdik betul dah. Ini petanda UMNO dah lingkup di sini dah. Saya yakin dan percaya, insya-Allah tuan-tuan. Tan Sri Chan Kong Choi didakwa di mahkamah juga. Kesalahan apa? Kes PK abjek lagi. Kesalahan sabit kes menipu Perdana Menteri. Kali ini siapa dia tipu? Tun Abdullah Ahmad Badawi Islam Hararu. Ya, tadi Tun Lim Yong Sik tipu Tun Mahathir. Sekarang Tan Sri Chan Kong Choi tipu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dah, dua Perdana Menteri kena tipu. Sekarang yang ketiga macam mana tuan-tuan? Tuan Solek tipu Najib. Ini akan berlaku tuan-tuan. Saya tak mau tidik sebab unsur-unsur syirik tak mau tidik banyak sangat. Jadi perkara ini nampak tak MCA? Kenapa orang Cina tolak MCA? Kenapa? Sebab mereka tak amanah. Kita suruh dia bela hak rakyat, mereka sapu tanah, sapu saham, sapu bala, sapu pasir, sapu kontrak, sapu lembu pun dia sapu. Nah, itu dia. Lembu pun, Cina pun tak sekarang tak kira lah. Semua dia sapu. Tanah semua sapu. Jadi tak amanah. Orang Cina marah MCA bukan kerana pekaman, kerana mereka ini tak amanah, rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Ini satu MCA. Dan bagaimana dengan ahli-ahli komponen yang lain di Barisan Nasional? Gerakan macam mana? Tak gerak tak makan. Gerakan semakin tak bergerak tuan-tuan. Kosukun bin Abdullah, presiden dia Kosukun bin Abdullah. Sebab orang UMNO beritahu kawan-kawan di kawasan Sekinchan, kawasan Sabah Benam, kawasan Sungai Besar, Ulu Langat, dia beritahu jangan kerjasama dengan DAP. Kenapa? Makcik tanya. Sebab kerjasama dengan DAP ini, PAS dia minta orang PAS jangan kerjasama dengan DAP. Dia dah tuduh PAS dah kerjasama dengan DAP. Sebab DAP ini Cina gaya nyong Cina. Komunis, DAP komunis Cina. MCA Melayu. Kosukun gerakan Melayu. Maka dengan itu Chua Soleh pun bin Abdullah juga. Apa macam lah tuan-tuan, saya pun tak tahu. Malaysia sudah merdeka 54 tahun. Kenapa kita masih dikongkong oleh minda sedemikian? Saya mintalah kawan-kawan di Perak Purun ini, kawan-kawan UMNO kalau datang cakap macam ini, suruh dia balik lah, tak payah cakap. Memalukan kita, bangsa, agama dan negara lah. Maka dengan itu, gerakan tak bergerak. PPP macam mana PPP? Dah pergi lah. SUBP di Sarawak bergaduh siang hari. Wakil rakyat yang menang di pilihan raya kecil, pilihan raya negeri, tidak letak jawatan dan tidak boleh bekerjasama dengan pemimpin. Maka pecah dua puak. Ini semua dah bergaduh tuan-tuan. UMNO sekarang saya dah cerita UMNO itu. Bagaimana kekuatan UMNO dalam konteks negeri Pahang saya tak berapa tahu, tapi konteks negeri Selangor. Negeri Selangor hari ini tuan-tuan, walaupun Najib tiap-tiap hari cakap besar, ngomong keji, sombong dan angkuh, ngomong apa nang suara kabar, TV3 dan utusan meloya dia ngomong, kita akan rampas Kedah, kita akan rampas Kelantan pilihan raya akan datang, rampas Pulau Pinang, rampas Perak. Memang Perak pun dah rampas betul ya. Nanun dah rampas, dan dia dah rampas negeri Selangor dan rampas isteri orang.
Itu cara rampas, memang suka rampas, tuan-tuan. Selangor dia nak rampas, tapi bagaimana dia nak rampas? Saya bagi tahu. Sampai hari ini, saya dari Selangor, saya nyatakan di sini. UMNO di negeri Selangor pecah belah. Ada 4 puak. Bukan 1, 4. Sampai hari ini, Najib Tun Razak tidak yakin dan tidak menurunkan kuasa pengurusi perhubungan UMNO negeri Selangor kepada timbalannya. Siapa? Samsing No Omar. Kalau nak cerita Samsing No Omar, buka cerita dia 1 jam. Kenapa saya kata Skin Chan ini tuduh No Omar sebagai Samsing? Ceritanya akan datang, saya beritahu lah. Tapi memang ada fakta, bukan ngomong-ngomong. Dia tak berani, tak yakin serahkan tugas dan kuasa kepada No Omar. Kerana apa? Tak yakin di negeri Selangor ada 4 puak. Puak No Omar 1. Puak siapa lagi? Hel Toyo. Wong Chowa ke teman 1. Puak siapa lagi? Satim Diman. Siapa dia? Ketua Pembangkang Dewan Negeri Selangor yang berhormat Satim Diman. Wong Jawa kui Diman kui wong Jawa. Lama dia dah tahu memang wong Jawa. 3 puak. Tambah lagi 1. Puak-puak Muhammad Zain, bekas Menteri Kerja Raya merangkap ahli Parlimen Sepang. Muhammad Zain. 4 puak. Tengok. Mereka apabila sidang Dewan Negeri datang bersuara sekarang di DUN negeri Selangor, UMNO ada 20 campur 1. UMNO ada 20 campur 1, sekarang campur 1 lagi. 20 campur 1. 18 UMNO, 2 MCA, 1 Badul. Badul kata daripada Pelabuhan Kelang. Sekarang campur lagi 1. Nanti saya beritahu, ini yang akhir saya beritahu. Ini satu pemimpin kononnya penting lah. Penting. Nanti saya beritahu. Mereka datang bersidang di Dewan Negeri Selangor 4 tahun ini. Setiap kali persidangan, mereka gagal berhujah dan tidak mau berbahas. Sekali-sekala berbahas. Dan apabila berbahas, sampai tengah hari, mereka hilang. Di Dewan Negeri hilang. Tak menjalankan tugas. Dan mereka berpuak. Puak dia duduk sana. Puak sebelah sini duduk sini. Puak sebelah sini duduk sini. Tak ada isu yang boleh mereka pertahankan. Tak ada. Ini UMNO di negeri Selangor. Bayangkan tuan-tuan. Kononnya kuat? Tidak. Dan mereka, saya diberitahu sumber yang terdekat. Mereka sekarang bukan saja bergantung kepada bekas-bekas pemimpin daripada Pakatan Rakyat yang lompat kiamat. Siapa dia? Aizam Mano. Kenal? Ruslan Kasim. Gopala Krishnan. Ini mereka bergantung kepada ini. Dan sekarang ini pilihan raya akan datang. Saya dengar-dengar di ketua-ketua bahagian ada orang cerita mereka cuba nak menampilkan satu senjata penting untuk calon UMNO negeri Selangor. Siapa dia tahu tak? Umi Hafidah. Betul, jangan gelak, ini betul. Ada dah sampai berita dah. Antara calon yang dipertimbangkan. Tapi saya doakan, tuan-tuan, kita doakan. Biarlah dia cari calon supaya kita lebih menang lebih besar. Setuju? Ini dia yang di negeri Selangor. Dan ini 2 perkara komponen Barisan Nasional bergaduh siang hari. 1. Kedua, UMNO bergaduh siang hari, siang malam, termasuk di Sungai Burong. Sebelah saya Sungai Burong, Sungai Manok. Sungai Burong ini wakil rakyatnya sekarang Dato' Haji Samsudin Rias Wong Chowo. Dia ini sekarang nak bertanding lagi, tetapi sekarang ketua wanita Habibah nak rampas kerusi dia. Bergaduh lagi dah, bergaduh. Bergaduh. No Omar nak bertanding DUN. Nak jadi apa? Menteri besar. Itu dia. Dengarlah mimpi macam-macam dah sekarang di negeri Selangor. Ini 2 perkara. Faktor yang paling penting menyebabkan Najib sampai hari ini, walaupun daripada 2 tahun yang lepas mereka
gempur nak adakan pilihan raya awal. Sampai kawan-kawan Cina semua percaya dia nak adakan pilihan raya pada bulan 11 hari bulan 2011. 111111 siji sampai 6 kali. 1111 kononnya angka yang bertuah. Tapi akhirnya tiba saat dan ketika itu ada ke pilihan raya? Tak ada. Tak berani, tak yakin. Dan sekarang ini tambah tak yakin. Sebab satu isu di masyarakat Melayu paling penting. Isu itu apa? Isu fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejak 13 tahun yang lalu, UMNO Barisan Nasional bersama kuncu-kuncu yang sewaktu dengannya menggunakan utusan Malaysia, TV3, Berita Hairan, tak henti-henti masuk kampung, doktrinkan masyarakat Melayu, mengatakan Anwar ini adalah seorang pemimpin yang tidak bermoral. Ada? Saya tak tuduh, tapi memang kenyataan. Hakikat dia begitu. 13 tahun yang lalu sampai hari ini tak pernah mereka berhenti serangan bertubi-tubi terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Fitnah tersebut yang pertama bermula daripada Mama Bendahara Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pecah Datuk Seri Anwar dan beliau tuduh Datuk Seri Anwar kononnya orang Jawa ngomong liwat. Kalau liwat itu Jawa kata lalu. Tapi orang Cina cakap apa tau? Liwat. Dia bukan kata liwat macam tu, tidak. Dia beritahu saya ada makcik Cina asuh-asuh ini liwat. Itu Anwar punya kereta brek tak makan langgar belakang. Kereta langgar belakang, kereta ni langgar puri ni, brek ni orang mangan. Dituduh macam itu. Dituduh apabila lepas satu tuduhan tersebut Anwar menang dalam mahkamah, keluar penjara, mereka tidak berhenti, tuduh lagi kali yang kedua. Kereta ni langgar wong kali kedua, mereka orang mangan kali kedua, langgar kali yang kedua. Makcik Cina amai apa-apa dari sekian tanya saya yang berhormat, apa pasalnya Anwar biar kereta brek tak ada makan kah? Saya beritahu, saya pun tak tahulah. Saya ingat itu brek celup punya lah. Langgar lagi. Tapi rakyat tak percaya. Tanyalah Cina, 10, 11 tak percaya. Yang percaya ketua cawangan MCA. Itu memanglah otak terselut, tak boleh jawab. Cina tak percaya, India pun tak percaya. Saya tak tahu orang-orang di turun ini bagaimana. Sebab apa? Tuduhan yang kedua lagi tidak munasabah, pelik betul. Kononnya Anwar Ibrahim, orang 64 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim, langgar pergi, langgar siapa? Langgar Saiful, pembancur kopi, umurnya 20 lebih. Anggap wong lang turun ke wak-wak Melayu, umurnya wis tekan 64. Orang ada liwat wong 20 lebih. Macam mana orang kenal lo wak? Wong menang bisa Melayu lo. Orang Cina cakap itu Anwar sudah 64 tahun. Itu Saiful tak tahu lari ke bodoh ke dia. Lari lah. Orang mau liwat betul. Kereta mau langgar dia kereta tak tahu tegang Mia kah? Ayo ini macam pun tak tahu kah? Ibu Cina tanya. Saya pun tak boleh jawab lah tuan-tuan. Ayo ini lawat jenaka Malaysia lah tuan-tuan. Lawat jenaka satu Malaysia. Betul-betul Malaysia ni pelawak betul lah tuan. Bukan saja kawan saya dari negeri Cina, dia duduk di sini 2 tahun, selalu baca surat khabar. Dia tanya saya, apa asal Malaysia itu macam ha? Saya kata ini lawak satu Malaysia. Itu dia, malu kita. Malu, bukan saja Cina malu, Melayu malu. India pun malu, kerana rakyat Malaysia kita malu dengan angkara, dengan perbuatan UMNO Barisan Nasional ini. Lagi pelik, saya kalau sekali-sekala kita ikuti kes di mahkamah sewaktu pembicaraan, orang kena liwat, orang kena langgar belakang, air mani dia
boleh dibokong DA. Malulah saya terpaksa cakap malam ni lah. Kasau sikit muslimat ramai, malu. Minta maaf. Tapi betul, orang yang kena anak belakang Saiful, air mani saya guna pokok DA. Masya Allah, kepilih loh. Saya tak boleh terima lah. Dari mana itu datang Hayapin kah? Ayo yo. Sudahlah, panggil UMNO, tutuplah ini cerita. Tutuplah. Malu tau. Malu. Apa itu satu. Kemudian belum cukup, mereka tahun lepas bawa lagi satu cerita baru. Cerita baru. Cerita apa? Video set yang dibawa oleh seorang insan yang cukup terkenal, insan yang masum. Nama dia Tan Sri Abdul Rahim Tambi Kecil. Insan yang masum, tak ada dosa. Sekarang dia nak bicara soal model, tapi dia tak cerminkan diri sendiri, tuan-tuan. Betul? Lim Kuan Yew masuk penjara kerana siapa? Kerana dia. Dialah. Orang-orang pada pulau lebih faham dengan saya. Gadis Melayu bawah umur, siapa berkuasa? Dia. Saman saya tak apa, saya cakap. Akhirnya dia tak jawatan sebagai ketua menteri. Tapi sekarang dia bicara soal model. Orang ni bersama dengan Dato' Tipu Suai dengan Lazim tu ya, lebih kurang lah. Orang Cina kata macam Suai punya Suai. Jadi video set ini, saya punya ketua kampung saya di Skinchan, Cina, Melayu, ada 8 ketua kampung. Semua dapat sampul surat. Siapa kirim? UMNO kirim. Sampai hari ini saya cabar UMNO. Mereka kirim, mereka tak pernah menafikan. Kirim sampul surat sampai setiap rumah ketua kampung. Macam Feda di Purun ini, ketua cawangan PAS 8, UPW PAS pun dapat sampul surat. Dalamnya isinya apa? Bukan duit, bukan fulus. CD-nya dua keping. Dalamnya ketua kampung saya daripada Bagan, Cina, nama dia Chia, orang Teochew lah, orang nelayan. Dia dapat, dia tak tahu apa, sebab dia baca pun tak pandai bahasa Malaysia, orang pintar. Maka dia pun pasang. Sekali pasang dia pun terkejut, dah sampai cucunya tak ada. Kalau cucunya ada, malu belatur ni, Masya Allah. Dah sampai cucu tak ada. Bini dia tak apalah, dia tahu kan. Dia tengok, kemudian dia datang cerita dengan saya kisah benar. Malam ini saya pecah rahsia sikit. Dia cerita, Baby, saya dapat ini, kita dah buat laporan polis dah. Dia kata, saya dapat ini sini, saya tertengok. Oh, ini tak boleh tengok salah, tapi saya tertengok. Tak salah, tertengok tak salah, bukan sengaja. Dia tengok, nonton. Dia kata muka dalam video seks ini dengan perempuan satu, dia kata ini memang 80% mirip Dato' Seri Anwar Ibrahim. Kalau you sekali imbas dia cakap, memang macam Dato' Seri Anwar Ibrahim, muka saja. Tapi dia yang badan sama dia yang berada sini tak serupa lah. Kalau tak serupa siapa? Serupa Najib dia cakap. Ayo. Serupa Najib dia beritahu macam tu lah, selain Cina. Ayo dia cakap. Kalau dia macam bawa serupa siapa? Serupa Chua Soleh. Maka itu filem Watak Anwar, kononnya Anwar, 3 dalam 1, 3 in 1 Huawei 3 in 1. Maka itu saya dah kata sah, ini pembohong, sah, ini tipu. Maka dengan itu akhirnya kita buat laporan polis. Sampai sekarang isu itu mati, orang tak percaya dah. Tak ada orang percaya isu ini. Orang gelak saja sebagai lawak jenaka satu Malaysia. Tapi tuan-tuan fikirkan, UMNO tak berhenti-henti, bertarik arus, langgar kereta, langgar belakang episod pertama, langgar belakang kemudiannya episod kedua, kemudiannya video set datang lagi. Betul tak? Tuan-tuan, jangan terkejut. Kalau dalam tempoh sebulan 2 ini ada keluar cerita baru daripada sebaran UMNO, tuan-tuan jangan terkejut. Sebab mereka serang merancang. Saya diberitahu mereka tidak akan berhenti bab sini. Sebab
Kalau soal nak berhujah dengan Dato' Seri Anwar, berdebat dengan Dato' Seri Anwar, soal ekonomi, soal pendidikan, soal hala 7 negara, mereka enggak bisa. Orang kena orang wani. Anwar dah bagi cabaran kepada Najib. Ayo, sudahlah, perkara serangan-serangan ini kita berhentikanlah. Mari kita bertaubat. Bertaubatlah, betul tak? Mari kita cerita soal, bicara soal hala 7 negara ekonomi. Kita berdebat. TV3 secara langsung. Setuju tidak? Biar rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Kelantan hebat. Orang asal menilai bagaimana kualiti pemimpin tersebut. Ini dia. Tapi sampai hari ini mereka orang wani bacur. Tak berani. Chua Soleh bin Abdullah pun seteguk-teguknya Chua Soleh bin Abdullah pun nak berlawan dengan Ling Wan Ing. Hari itu dah buat betul tak? Tapi bila, kapan? Wong Chua ngomong kapan yo? Pak Anwar kalau Najib Tun Razak kapan? Rakyat senang meranti, jangan tak jadi. Orang kampung semua sudah tahu. Tujuh tidak? Jangan tak jadi. Ada lagu gitu kan? Orang kampung semua sudah tahu. Malam ini saya minta kawan-kawan UMNO, JKKK-nya, ketua cawangannya dan ketua bahagian wakil-wakilnya, kawan-kawan kita lah di belakang ya, tolong balik beritahu kepada Najib, sambutlah cabaran, berdebatlah, jangan dok cerita langgar belakang, malu bangsa Malaysia. Ini dia. Dan sekarang belum berhenti di situ, belum. Mereka filekan rayuan di mahkamah. Anwar Ibrahim sudah menang kes ini pada 9 hari bulan 1 di mahkamah. Hakim terbuka dapat hidayah, bebaskan Dato' Seri Anwar sebab dia tidak mahu bersekongkol dengan orang yang zalim. Tuan-tuan, kita fitnah orang, aibkan orang tanpa bukti, ini berat, dosa besar. Jangan kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman. Jangan kamu bersekongkol ataupun cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman. Nescaya kamu akan disambar api neraka. Bahaya tuan-tuan. Jadi saya sebagai kafir yang sudah ditabiah sekarang satu persatu, saya pun tak mau bersekongkol. Kamu bersekongkol dengan orang melakukan kezaliman ini. Ya tuan-tuan, biar mereka selesaikan perkara ini. Debat secara ilmiah dan terbuka. Ikut Amerika, ikut British, ikut Ling Wan Ing dan Chua Soleh bin Abdullah. Setuju? Setuju. Ya, malam ini kita sampaikan mesej kepada Najib. Sekali lagi, jangan kamu cuba lari daripada jawapan sebenar yang rakyat nantikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya ingin kupas beberapa perkara yang penting lagi. Soal Najib dah gelabah, sekarang dia cuba sogok dengan gula-gula, manisan cing legi-legi. Wong Jawa ngomong jajan loh, jajan nanti, jajan. Ya, manisan jajan untuk anak-anak. Oleh kerana negeri-negeri Pakatan Rakyat, Pulau Pinang, Selangor, Kelantan, Kedah, kita dapat mengurus kewangan dengan berhemah dan telus, dan kita dapat mengembalikan hasil kekayaan negeri secara berperingkat kepada rakyat melalui program kebajikan, maka mereka sudah tertekan. Akhirnya sekarang mereka peruntukkan berapa? RM500 bantuan rakyat satu Malaysia kepada ibu-ibu, bapa-bapa. Yang sudah dapat tolong angkat tangan. Sudah dapat belum? Dapat angkat. Apa ini duit kita tak ada malu. Ini wajib angkat. Wajib. Sudah angkat. Saya suruh mak saya pergi angkat. Tak ada masalah sebab duit kita. Najib bagi. Kalau ketua sini Ismail Sabri ya. Kalau ini ahli parlimen, menteri datang, dia bagi RM500 bantuan makcik. Ini jasa Najib. Ya, terima kasih Najib. Tapi ingat, terima kasih sudah. Pilihan raya akan datang. Waktu undi
ingat Pakatan Rakyat. Boleh kata boleh? Sebab apa? Kalau bukan kerana ada berapa negeri di Pakatan Rakyat ini kita melaksanakan program kebajikan ini, mereka tak akan buat ini. Sebab apa? Sudah 50 tahun mereka tak pernah bagi duit tunai macam tu. Tak ada. Tak ada. Jadi jangan kita segan silu. Ojo isin-isin wong Jawa ngomong. Ojo isin-isin. Dia ngai 500 cukup. 500 kita ambil. 300 bagi kepada isteri yang tersayang. Untuk belanja beli barang dapur. Sebab barang semua naik harga. Betul? Minyak apa, gula naik, tepung naik, roti naik, susu naik. Kape munggah. 300 kita bagi. Yang 200 simpan menanti pilihan raya, tolong pasang poster kain lentang pas Pakatan Rakyat. Boleh atau boleh? Dan yang lebih-lebih bawa datang sini, demalah kepada PAS untuk tabung menentang UMNO Barisan Nasional. Kalau tuan-tuan boleh lakukan ini, insya-Allah Peda Purun ini milik kita, dan dunia guai ini, guai. Kemayan dengan teriang di Parlimen Bera ini, saya mau angkat. Kalau andainya ditadilkan Mazlan Aliman sebagai calon kita, seandainya di Dun Bera ini, saya mau di Parlimen Bera ini, pilihan raya ke-13 akan datang, Mazlan Aliman ini kita angkat sebagai wakil rakyat kita. Boleh kata boleh? Boleh. Kalau kuat macam itu, saya cukup yakin dan syukur alhamdulillah. Tapi tuan-tuan dah berjanji di sini tau. Kalau pilihan raya akan datang, saya kembali sini. Semua kalau tak menang, saya tak oyok di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya nak nyatakan sedikit perkembangan di negeri Selangor lah. Sebab masa mencemburui saya. Kenapa masa berlalu cepat? Okey. Di negeri Selangor, nak bicara toyo, dulu waktu saya yang bongkarkan kes skandal Hair Toyo yang punya satu maligai besar ala istana di Seksyen 7 Shah Alam. Bayangkan, Hair Toyo ni saya cukup kenal. Tak kenal maka tak cinta. Tak cinta makin tak lawan. Tahun 99, waktu zaman reformasi, Hair Toyo baru lepas universiti sebagai doktor gigi. Wong Jawa ngomong doktor untuk doktor gigi. Dia letak sebagai caleg di mana? Sungai Panjang. Lawan dengan siapa? Ustaz Fazlin Taslimin. Pas lawan. Saya pun pertama kali diletak di Skincan lawan dengan MCA mau cari angpau. Akhirnya keputusan berbeza. Oleh kerana waktu itu orang Melayu marah dengan fitnah Dr. Mahathir ini, tumpul Dato' Sri Anwar Ibrahim sampai mata lebam. Melayu di kawasan Melayu, peti undi Melayu saya menang setengah tempat. Tapi di kawasan Cina, tuan-tuan, ini Cina pun tak sokong. Kalah undi Cina saya. Kalah 2044 undi. Cina tak sokong. Kenapa tak sokong? Sebab mereka waktu itu MCA fitnah, kononnya DAP bekerjasama dengan PAS mau mendirikan negara Islam. UMNO tukang hasut. Tengok, UMNO sebagai pejuang Islam, PAS sedang mengembangkan syariah Islam, UMNO tukang hasut. Bangkang, ini UMNO bekerja apa ini, tuan-tuan? Sepatutnya UMNO sokong betul tak? Ini tukang hasut, suruh jangan sokong, menakut-nakutkan Cina. Saya nak mendekati Islam, dia jangan. Ini pasal potong sini, potong sana, ketong dasi, ketong kape, tangannya kape, ketong. Akhirnya saya kalah 2044. Hair Toyo dia menang 165 undi. Bukan banyak. 165. Akhirnya dia jadi wakil rakyat. Saya jadi wakil pembangkang yang tak ada kerusi. Selepas itu, lepas 7 bulan, negeri Selangor berlaku satu krisis. Menteri besar ketiga itu yang akidah kawan saya dulu. Orang-orang ini khianat pada perjuangan. Afulus fi dunia wa mampus fi akhirat.
Uang-uang ini biar mereka pergi supaya pakatan kita lebih kuat. Sampah-sampah kita bersihkan. Saya bagi satu pantun untuk uang-uang seperti ini. Sebelum saya bagi pantun, Hasan Akidah dia tubuh dengan satu jati, tuan-tuan. Jati, saya tak kira dia jati ke, Jasmine ke, Afaiza ke, Benas ke. Janji ini budak suruhan UMNO, kita wajib bangkit untuk tolak. Setuju tidak? Maka saya sampaikan satu pantun sebagai penutup untuk uang-uang yang khianat ini. Pantun Jawa lah. Wong melompat mengkhianat parti, orang amanah karo pengundi, asyik dan dunia pun wong wis benci, dan akhirat nesok nerokok kendeni. Terima kasihlah sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada penganjur kerana sudi jemput saya. Saya harap kawan-kawan di Perak Purun ini pada hari akan datang sehati sejiwa Melayu Cina ini kita bangkit, kita tawan parlimen berdulu gue kemayan dan teriang, dan seterusnya kita lampas Pahang maju ke Putrajaya, insya-Allah. Sekian, terima kasih.